Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Baginda Nabi SAW bersabda dalam sepotong hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian tulang manusia ada sedekahnya. Setiap hari ketika matahari terbit, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang dalam kenderaannya lalu menaikkannya ke atas kenderaan tersebut dan mengangkatkan barang-barangnya ke atas kenderaannya itu adalah sedekah. Serta perkataan yang baik pun adalah sedekah. Setiap langkah berjalan untuk melaksanakan solat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis sahih muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan apa sahaja bentuk kebaikan yang dilakukan manusia untuk dirinya sendiri dengan beribadah atau untuk orang lain dengan kebaikan sebagai satu bentuk sedekah badan dan apa yang dia nikmati seperti kesihatan dan keafiatan. Di dalam hadis yang saya telah sebutkan sebentar tadi, Nabi SAW menyebutkan bahawa setiap dari anggota badan kita ini harus kita bersedekah dengannya. Bagaimana kita ingin bersedekah dengan anggota badan ini? Kita boleh menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan kebaikan dan perkara yang bermanfaat setiap hari. Dan sedekahnya adalah dengan anggota-anggota ini bergerak dengan tujuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan menyibukkan diri dengan beribadah kepadanya. Kenapa kita harus bersedekah dengan anggota tubuh ini? Kerana ia adalah satu bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesihatan dan keafiatan yang diberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maidah ayat nombor 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sebagai seorang muslim, kita sangat dianjurkan untuk tolong-menolong ke arah kebaikan dan janganlah kita tolong-menolong untuk perkara yang mendatangkan dosa dan permusuhan. Bulan Ramadan adalah di antara bulan di mana banyak amal kebaikan yang boleh kita lakukan. Banyak inisiatif-inisiatif yang baik telah dimulakan pada bulan Ramadan. Banyak juga kerja-kerja amal yang dimulakan oleh anak-anak muda pada bulan ini. Jika kita ke masjid sebagai contoh, kita akan lihat ramai orang dari pelbagai lapisan umur yang datang untuk membantu. Ini adalah satu permulaan yang baik dan satu amalan baik yang boleh seorang Muslim lakukan. Banyak idea projek-projek amal yang tercetus di bulan Ramadan ini yang sangat menginspirasikan. Sayangnya, ia selalunya terhenti saat takbir raya dilaungkan. Pertolongan dan projek-projek jangka pendek ini dilaksanakan hanya pada bulan ini. Amalan tolong-menolong ini adalah sesuatu yang sangat baik. Namun, kita harus perhatikan beberapa perkara supaya kita tidak menolong orang hanya dengan mengikut musim. Antaranya adalah yang pertama, bila kita lakukan satu amal atau kebaikan, pastikan niat kita hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana manusia atau pujian manusia. Niat juga harus diulang-ulang dan diingatkan agar kita tidak tersasar dari tujuan sebenar kita menolong. Yang kedua, carilah teman-teman dan sahabat yang suka sama-sama melakukan kebaikan dan menjadi sukarelawan. Teman yang baik adalah sangat penting dalam kita ingin kekal konsisten dalam kerja ini. Yang ketiga, mulakan dengan sedikit demi sedikit supaya mudah untuk kita konsisten dalam menghulurkan pertolongan tersebut. Yang keempat, apabila kita melakukan kerja sukarelawan kerana Allah, harus kita sentiasa mengingatkan diri kita bahawa kita tidak semestinya akan mendapat penghargaan untuk kerja yang kita lakukan. Jangan harapkan apa-apa balasan atau pujian. Harus ikhlas kerana Allah sahaja.
Saya akhiri dengan sepotong hadis yang bermaksud Allah Azza wa Jal akan sentiasa menolong seorang hamba itu selagi mana hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.